Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini, kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Amir Farhan bin Abdul Hamid, Muhammad Faiz Fadli bin Abdul Basir dan juga Irham Syahiran bin Ahmad Zaki akan membentangkan tugasan 2 persembahan dalam subjek PIMK 3253 pengajian hadis yang bertajuk Salah Faham Memahami Hadis dan Ilmunya serta Kepentingan Keabsahan Hadis dalam Kehidupan Seharian. Pertama-tamanya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah subjek ini iaitu Ustazah Syarizat kerana telah memberikan tugasan ini sebagai salah satu langkah pembelajaran kami. Umum mengetahui hadis merupakan rujukan kedua setelah Al-Quran dalam menentukan hukum yang menjadi panduan hidup umat Islam. Justru itu, ia menjadi rujukan utama dalam menentukan syariat dan juga pelaksanaan agama yang sebenar. Akan tetapi, tidak semua hadis yang sampai kepada kita pada hari ini ialah hadis yang sahih. Sebagian umat Islam masih keliru. Di manakah hadis sahih? Di manakah hadis palsu? Malah, ada yang menerima hadis tanpa memahami disiplin ilmu iaitu ilmu sanad, ilmu matan dan juga konteks periwayatan. Kesalahan ini akan mengakibatkan salah faham dalam beragama dan pelaksanaan amalan yang tidak tepat. Baiklah, kita masuk pula kepada faktor yang menyebabkan isu salah faham dalam memahami hadis. Yang pertama ialah tidak mengetahui disiplin ulum al-hadis. Jadi, apabila kita ni mendapat sesuatu hadis, kita perlulah mentakhrij hadis tersebut kerana untuk memastikan status dan kesahihan hadis tersebut. Kita kena buat kajian perawi, kita kena buat kajian matan dan kita kena tengok teks matan tu bercanggah tak dengan Al-Quran, kerana kalau ia bercanggah, kemungkinan hadis tersebut adalah maudhu' dan itu adalah disiplin ulum al-hadis yang sebenar. Yang kedua ialah tergesa-gesa dalam menerima maklumat agama. Jadi kalau kita tengok dalam media sosial sekarang, banyak hadis-hadis palsu yang tersebar kerana umat Islam ni dia tergesa-gesa. Apabila dia terima hadis, dia nak amalkan selalu. Dia tidak mahu untuk memastikan dulu status hadis tersebut sama ada ia sahih ataupun maudhu'. Apabila berlaku begitu, maka perkara tersebut akan menyebabkan hadis palsu yang tersebarlah. Maka ia akan menyebabkan salah faham dalam memahami hadis tu. Sedangkan Allah sendiri dalam Al-Quran menyebut, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu menerima sesuatu berita daripada orang yang fasik, maka bertabayyunlah, selidikilah terlebih dahulu berita tersebut. Seterusnya kita beralih kepada isu salah faham hadis dalam memahami hadis. Jadi yang pertama ialah pengharaman vaksin COVID-19 berdasarkan salah faham hadis. Jadi ketika wabak COVID-19, ada sebuah golongan ni di mana mereka menolak vaksin dengan alasan kononnya vaksin ini bertentangan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana mereka menggunakan hadis tidak ada penyakit yang menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka anggap mereka ni tak ambil vaksin sebab tak apa. Sebab apa? Yang bagi tular ni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya ni vaksin ni dia ni bertujuan untuk sebagai ikhtiar lah ataupun sebagai cara kita berusaha untuk kita nak atasi wabak COVID lah. Jadi hadis yang kedua ni iaitu larangan mengucapkan salam kepada orang bukan Islam. Dalam masyarakat ada yang melarang memberi salam kepada bukan Muslim dengan wujud hadis, janganlah kamu memulakan ucapan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jadi sebenarnya kita ni boleh saja nak bagi salam dekat orang-orang yang bukan Islam dengan cara kita mengucapkan selamat pagi ataupun selamat sejahtera. Baiklah, salah faham memahami hadis yang ketiga. Penyalahgunaan hadis oleh sesetengah individu untuk mewajarkan tindakan berpoligami tanpa memenuhi keadilan. Hadis riwayat Abu Daud nombor 2050, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, dan nikahilah wanita kerana aku akan berbangga dengan jumlah umatku yang ramai. Akan tetapi hadis ini sebenarnya merupakan galakan Rasulullah SAW berbentuk perkahwinan umum, bukannya berbentuk perintah untuk berpoligami tanpa syarat yang mesti dilakukan oleh umat Islam. Dan juga pada waktu zaman Nabi Muhammad dan juga zaman sahabat, memang poligami ini sentiasa berlaku kerana umat Islam pada waktu itu sedang berkembang. Namun begitu, setengah pihak ni menyalahkan hadis ini untuk mewajarkan tindakan berpoligami walaupun gagal memenuhi syarat yang paling penting iaitu keadilan. Kerana Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ketiga, dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil kepada isteri-isteri, maka nikahilah hanya seorang saja. Dalam surah An-Nisa ayat 3.
Jadi dapatlah kita ketahui bahawa ayat ini jelas menunjukkan bahawa keadilan adalah syarat mutlak untuk manusia ini melakukan poligami. Keadilan ini berbentuk bukan sekadar menyediakan nafkah zahir, tetapi juga melibatkan aspek emosi, masa dan juga layanan kepada isteri-isteri. Baiklah, seterusnya kita tengok pula kepada kesan mengabaikan keabsahan hadis. Yang pertama ialah tersebarnya amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ni mengabaikan keabsahan hadis, maka akan tersebarlah amalan-amalan yang tidak disebut pun dalam hadis-hadis yang sahih ataupun tidak disebut pun dalam Al-Quran. Contohnya puasa pada bulan Rajab sama dengan puasa 40 tahun ataupun beribadah 40 tahun. Jadi hadis ini sangat popular sehingga ada sebahagian daripada umat Islam yang mengamalkan perkara ini tanpa mengetahui hal tersebut. Yang kedua ialah hukum hakam menjadi tidak tepat. Apabila hadis-hadis palsu ini tersebar, maka akan keluarlah hukum-hukum yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang lain. Yang ketiga ialah menjadi punca fitnah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kesan yang sangat besar kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya di neraka. Jadi fitnah terhadap Rasulullah ni adalah sangat-sangat besar sehingga Allah menjanjikan neraka. Nabi menjanjikan neraka kepada mereka yang berbuat fitnah ataupun berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pula kepentingan menjaga keabsahan hadis dalam kehidupan seharian. Jadi yang pertama sekali, menjamin kefahaman Islam yang sahih. Jadi hadis ni dia menerangkan isi dalam Al-Quran dengan memberi panduan yang terperinci tentang bagaimanakah ajaran Islam diamalkan. Jadi jika hadis ni tidak sahih, maka kefahaman dan amalan dalam Islam boleh menjadi menyimpang. Sebagaimana kita tahu, hadis ni dia adalah yang menerangkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Contohnya cara untuk kita menunaikan solat, berpuasa, zakat dan sebagainya. Jadi sekiranya hadis itu tak sahih, secara tak langsung amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting dah bagi kita ni untuk nak jaga keabsahan hadis ni dalam kehidupan seharian kita. So apa? Kita ni nak bagi segala amal yang kita lakukan ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita masuk pada kepentingan kedua dalam menjaga keabsahan hadis. Jadi yang kedua ialah membentuk akhlak dan peribadi Muslim yang seimbang. Jadi dalam banyak-banyak hadis, sebahagian besar hadis ni dia menceritakan atau menggalakkan untuk membentuk satu akhlak dan peribadi Muslim yang sempurna. Kerana Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutuskan tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi hadis ni, walaupun hadis tersebut tidak berkaitan dengan akhlak, namun ia boleh membentuk akhlak dan peribadi Muslim yang seimbang secara tidak langsung. Dengan merujuk pada hadis yang sahih, umat Islam ni akan memperoleh satu panduan akhlak yang benar dan seimbang, yang mana selari dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia akan mampu membina masyarakat yang harmoni dan juga bertamadun. Masalah yang ketiga ialah bagi menangani ancaman penyebaran hadis palsu dan juga ancaman ajaran sesat. Okey, sejarah Islam telah merekodkan adanya golongan yang menyebarkan hadis palsu untuk tujuan ekonomi, politik dan juga untuk menyebarkan ideologi tertentu. Okey, dalam bidang politik kita dapat lihat pada era perpecahan umat Islam sendiri, iaitu pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, iaitu golongan Syiah dan Khawarij, yang mana mereka ni kita ketahui pada awalnya mereka mengangkat Sayyidina Ali tu lebih mulia daripada sahabat-sahabat yang lain. Jadi mereka sanggup menyebarkan hadis palsu untuk menjatuhkan kerajaan Khalifah Uthman pada waktu itu. Okey, dalam bidang ekonomi pula, adanya pada zaman sahabat, ada peniaga yang ingin melariskan barang mereka sanggup menyebarkan hadis palsu untuk menunjukkan bahawa barangan mereka ini perlu dibeli. Jadi secara tak langsung imej Islam pada waktu itu tercemar kerana Islam ni agama yang bukan sebagai alat komersial. Dan juga pada waktu tabi' dan tabi'in ada kumpulan sufi ataupun tarekat yang ekstrim yang menyebarkan hadis palsu untuk mengangkat ideologi mereka ini dan menunjukkan keagungan fahaman mereka ini. Jadi apabila hadis palsu ini tersebar ke dalam minda masyarakat, ia menyebabkan adanya perpecahan individu dan kekeliruan yang berlaku dalam fahaman mereka. Justru itu, keabsahan hadis dan juga penilaian hadis ini perlulah dilakukan, disaring dan dinilai. Itulah tujuannya, untuk menapis berlakunya penyebaran ajaran sesat dan mengekalkan ketulinan ajaran Islam. Jadi kesimpulannya,
Memahami hadis dengan betul dan menjaga keabsahan sumbernya adalah tanggungjawab setiap Muslim. Salah faham terhadap hadis boleh membawa kepada penyelewengan amalan dan kerosakan dalam masyarakat. Oleh itu, penting untuk kita mendalami ulum hadis supaya ajaran yang diamalkan benar-benar sahih dan tidak terpesong daripada ajaran asal Nabi Muhammad SAW. Jadi, ini adalah rujukan yang kami ambil dalam melaksanakan video ini. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada kelemahan. Jadi kami bertiga, kami akhiri perbincangan kami dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.